Surau Pandan Mas 2 dikunci halang penduduk solat tarawih, pihak pengurusan tampil beri penjelasan. Kena faham kunci dipegang oleh security. Okey, pihak Penduduk beragama Islam Pangsapuri Pandan Mas 2, Kampung Pandan kecewa selepas pihak Badan Pengurusan Bersama tidak membenarkan penggunaan surau di blok kediaman itu. Ini berikutan laporan polis yang dibuat mendakwa AJK JMB termasuk Sami-Sami Kuil bertindak menghalang surau itu dibuka bagi tujuan mengadakan solat sunat tarawih. Namun pihak pengurusan dan JMB tampil memberikan penjelasan serta menafikan dakwaan tersebut. Selamat petang semua. Kami dari Pangsapuri Pandan Mas 2. Hari ini adalah 27 hari bulan 2 2026. Kami ada terima satu report daripada Ustaz Haji Oslan pada 23 hari bulan 2 mengenai report ni. Dia disebarkan di laman Facebook atas nama Tamim Dari. Dalam report dia, apa yang di-mention, mungkin ada segelintir orang tak tahu apa dia punya isu. Saya bacakan dia punya report dulu, nanti saya akan jelaskannya. Pada 19.2, jam bersamaan 1 Ramadan 1247, time 10 pagi, Ustaz menghubungi pengurusi surau Manarul Huda Blok F Pandan Mas 2 iaitu Abdul Halim bin Muhammad Kasim, nombor IC dengan nombor telefon, bagi memohon surau dibuka semula untuk mengadakan semula solat sunat tarawih yang dihalang oleh beberapa orang Hindu ahli jawatan kuasa JMB termasuk Sami-Sami Kuil mereka. DPKL telah juga membayar pampasan kuil sebanyak sekitar 60,000 beberapa tahun lalu kepada kuil. Kunci surau tidak dibenarkan diberi kepada AJK India Muslim sama sekali walaupun dilantik oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dan peruntukan kewangan Ramadan telah disalurkan oleh Kerajaan Madani bagi tahun 1447. Ekoran itu penyelewengan dan salah urus tadbir telah dilaporkan kepada SPRN. Lepas tu di-mention KL Motor roda 3, motor roda 3 Ustaz juga telah dirosakkan dan dilarikan hingga saat ini tidak dijumpai. Mengenai report ni, ni yang dia punya report kita ambil daripada laman Facebook mengenai report ni, kita boleh tengok banyak isu dekat sini Dia tak point pada satu isu. Dia pergi macam pusing-pusing banyak cerita tau. First kali mengenai isu kunci. Kunci surau. Ini kita punya kunci. Ini kita punya surau. Surau bahagian perempuan dengan untuk lelaki lah. Ini dua surau. Sebelum saya explain pasal kunci, saya kenalkan siapa-siapa yang berdiri dekat sini. Encik Halim. Dia adalah pengurusi surau untuk tempat ini. Yang ni Encik Syarul, setiausaha untuk JMB. Yang ni Puan Siti Mariam, dia adalah staff management. Yang ni Puan JNT AJK. Encik Andy, dia sebagai advisor. Encik Raja Segeren adalah AJK untuk JMB lah. Saya sebagai advisor untuk JMB. Dari sini kunci ni yang dimaklumkan tidak dikasih kepada beliau. Selain daripada itu, dia cakap surau sentiasa kunci. Dalam report yang dia bentang hari ini adalah, yang masa tu adalah ini adalah report palsu. Kalau kita nak tahu, surau sentiasa buka pada masa-masa yang tertentu. Kalau kita perhatikan surat daripada Jawi, ini surat daripada Jawi yang kita terima. Dia mengatakan tarikh dan masa. Masa dia pukul berapa nak buka, pukul berapa nak tutup. Ini sebelum bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kita dah terima surat baru. Pukul berapa kita kena buka, pukul berapa kita kena tutup. Siapa yang buka surau ni, siapa yang tutup surau ni? Bukan management yang buka, bukan management yang tutup. Kena faham kunci dipegang oleh security. Pihak security saja yang pegang kunci untuk buka dan tutup surau. Pada masa tertentu lah. Kita tidak boleh biarkan surau ni buka sepanjang masa. Sebab
kadang-kadang kita takutlah ada berlaku apa-apa kejadian. Okey, kadang-kadang kalau kita buka pun takut kucing masuk ke kotorkan tempat tu ke. Sebab tu kita tutup dan buka pada masa yang tertentu saja. Okey. Okey, selain daripada itu, dekat sini dalam report dia mention sami-sami kuil halang untuk diorang sembahyang. Ini adalah satu fitnah yang terlalu besar. Sebab sami-sami dekat kuil tu, dia bukan dalam kawasan bangunan, bukan dalam kawasan Pandan Mas ni. Diorang luar kawasan. Kenapa dia nak masukkan diorang dalam kes ni? Kalau dia nak inform pasal, nak report pasal kes kunci, pasal surau, dia kena explain pasal benda ni saja. Tapi dia pergi kata luar, dia boleh tahu lah, kes dia banyak pusing-pusing lah. Okey. Selain daripada itu, dia cakap kuil itu dapat 600,000 lah. Itu tak kena mengena dengan kita. Okey. Lepas tu, motor hilang. Motor hilang ni bukan dalam kawasan Pandan Mas. Motor hilang ni di luar kawasan Pandan Mas, di tepi jalan. Kalau di tepi jalan dia dah hilang, dia dah buat report, siapa yang kena ambil tindakan? Polis yang ambil tindakan. Ni tindakan semua polis yang kena ambil tindakan. Jadi biarlah polis buat dia punya kerja. Kenapa dia nak isukan benda tu dalam kita punya report? Okey? Okey, selain daripada itu, okey, biar Encik pengurusi Encik Halim dia explain sikit pasal apa yang jadi ni lah, sebab nama dia yang dia mention sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Encik Halim ya, pengerusi dari Madrasah Surau Menarul Huda. Okey, daripada tahun lepas ni, kalau nak cakap pengerusi memang orang lain lah. Tapi bila sekarang kita dah tukar dah. So pengerusi adalah saya, lepas tu bawah saya setiausaha semua orang lain. So saya yang in charge. Kunci tu, okey, kunci surau tu memang saya pegang, and then saya tak boleh sentiasa nak lari daripada tempat kerja datang sini, saya tak boleh. So saya dah bagi tahu dekat guard, saya minta guard tolong bukakan setiap waktu. Surau ni baru kita dapat kat tangan kita. Kita tak buat penuh, macam program-program semua kita tak buat. Okey, surau ni baru kita nak start, kita nak mula. Lepas pada hari raya nanti, kita akan berbincang dengan kita punya AJK semua, tengok apa program boleh buat. And then kita punya surau ni pun belum ada akaun, semua tak buka lagi. So dalam report tu dia cakap kita dapat bantuan lah, duit tu kita dah makan pakai lah untuk sesuatu, tapi kita tak dapat peruntukan apa pun, kita tak dapat. Pasal kita tak buka lagi akaun, apa pun kita tak dapat. So cuba tengok kat atas, kita punya surau ni tak ada papan tanda. So papan tanda semua kita akan buat selepas raya nanti. Kita akan buat papan tanda kat luar. Pasal Jawi dah bagi tahu dah, kita boleh buat papan tanda, letak kamera semualah. So setakat ni kita punya ni surau sentiasa buka setiap waktu, dari pagi, tengah hari, petang dengan malam. So guard akan sentiasa datang, dia akan bukakan. Siapa nak datang sembahyang boleh sembahyang, nak jadi imam, tak ada masalah. Lepas subuh nanti pukul 7 lebih guard akan tutup. Lepas tu untuk Zuhur dia akan buka balik. So siapa nak sembahyang boleh sembahyang. Macam itulah kita punya giliran tu sampai ke Isyak. So sekarang bulan puasa ni kita buka surau ni sampai pukul 10.30 lah. 10.30. Jawi bagi kita 10, tapi saya bagi extend lagi 10.30. Tak ada masalah apa-apa. So pada hari yang 19 hari bulan, yang Encik Roslan tu yang mengatakan tu lah, dia ada telefon saya. Telefon saya, dia tanya pasal macam mana tarawih tu, saya boleh ke ada 2-3 orang nak buat tarawih. Saya cakap boleh, bagi saya masa, saya akan bagi tahu sebelum tengah hari. So pasal saya dah dapat surat daripada Jawi, so surat ni saya kena bagi pada management. So saya sign dekat surat yang dapat daripada Jawi ni daripada Jawi. Apa yang kita boleh buat semua dah ada lah, dah ada dalam ni surat dia. And then saya dah sign, dah bagi pada management. Lepas tu management pun dah melekat dekat pintu waktu semua. And then dekat papan tanda dekat depan pun dah ada. Okay, semua dah lekat. So Encik Roslan tu saya tak tahulah dia tengok ke tak tengok. And then pukul 4 tu saya ada call dia. 2 kali saya call. Saya cakap tengah hari saya akan bagi tahu. Saya call 2 kali, dia tak angkat. Lepas tu dia pergi buat report. And then second day puasa tu, sarjan daripada Kudu dia telefon, dia cakap saya ada orang buat report atas nama saya, mengatakan pasal surau-surau ni lah. So yang apa dia buat report tu semua memang tak betul, semua tipu. Satu pun kita tak boleh cakap betul lah. Dalam report tu kesemuan tu memang tipu.
tak ada kat sini Hindu-Hindu, Sami-Sami tak ada halang. Pasal ini dalam kompaun Pandan Mas, tak kena mengena dengan luar. Tak ada apa-apa halangan. Semua sini macam adik-beradik juga, tak ada masalah pun. Kat sini penghuni-penghuni pun tak ada masalah. So dia ni yang buat report yang semua salah punya report. So ini saya takut pasal apa tahu? Bila dia buat macam ni, dia akan jadi isu agama. Kebanyakan dalam Facebook, kebanyakan semua main share saja. So saya dapat 2 orang telefon saya, dengan seorang dah datang sampai ke tempat kita. Lepas tu dia nampak apa kita punya isu semua, dia faham. Orang yang tak faham tu dia main share. Itu kita tak boleh buat apa-apa. Tolong cuba faham. Ini kita punya pengakuan ni lah. Kita cakap yang betul ya. So you orang boleh dapat video. Ini semua memang betulnya. So saya bagi tahu Encik Mahin ke ya, Encik sambung lah. Okay, terima kasih Encik Alim. Okay, kami dekat sini, untuk pengetahuan semua, sini ada berbilang bangsa lah. Okay, Melayu, India, Kristian. Okay, tak pernah ada masalah dekat sini. Okay, dah 7 tahun kita menetap dekat sini, tak pernah ada masalah. Yang Haji Oslan ni, dia baru 2 tahun. Saya ingat dalam lingkungan 2 tahun lah baru dipindah sini. Dia masa datang ke sini, dari masa itu sampai sekarang dia buat masalah saja. Okey, kalau dia katakan nak sembahyang, sentiasa kunci surau kan. Dari dah lama kita buka surau ni. Ini buku rekod kita. Tolong tengok. Tak ada orang datang sembahyang. Okey, sekali dengan ustaz sekali lah. Ustaz Haji Oslan pun tak datang sembahyang. Jadi macam mana ni? Kita dah buka untuk kegunaan penduduk, tapi tengok tak ada orang datang. Jadi tak apa. Selain daripada itu, kita dah buat polis report juga atas nama Haji Oslan. Okey, bagi pihak management kita dah buat report. Nanti kita tengoklah macam mana. Okey, jadi kami harap tolonglah Encik Haji Oslan, jangan cemarkan nama penduduk sini. Okey, jangan mengatakan Hindu tak tolonglah. Okey, sini semua hidup aman damai dengan harmoni. Okey. Saya sebagai Rani di Pangsapuri Pandan Mas, saya telah membuat laporan menyatakan laporan yang Haji Oslan buat semata-mata semua palsu, tidak benar. Saya pernah cakap dengan dia, so dia memang menafikan. Saya dah cakap banyak kali, kunci kita dah serahkan kepada dekat pengawal. Bila-bila masa Encik Haji Oslan boleh datang menunaikan solat, tapi dia sekali pun tak pernah datang untuk sembahyang. So saya harap Encik Haji Oslan datang ke pejabat pengurusan dan bertemu dengan saya, so kita boleh selesaikan masalah ni dengan secara baik. Tak payah buat laporan-laporan palsu dan menyebarkan maklumat yang tak betul, menyatakan bagi nama buruk kepada Badan Pengurusan Pandan Mas. Ni saya pun ada buat report juga saya pun ada buat report juga atas nama Encik Oslan tu. Ni saya punya report lah. Okey, sekarang Encik Oslan tu, yang saya tahulah, dia nak kunci surau ni. Saya sebagai pengerusi, saya tak boleh bagi kunci. Kalau siapa-siapa kalau pergi semayang kat mana-mana, kalau dia minta kunci surau boleh dapat tak? Tak boleh juga kan. So macam tu juga, kita pun tak boleh bagi surau kunci. Dia boleh datang semayang pada bila-bila masa pun tak ada masalah kan, akan datang buka. Cakap je, saya nak semayang, nak solat, dia akan bukakan, tak ada masalah. Bila dah habis solat, kita tengok tak ada orang, kita akan tutup. So kita tak nak apa-apa macam biar kucing ke, macam Cik Mahendran cakap, ada anjing ke masuk ke, nanti buat foto ke, kita susah. So setiap waktu memang kita ada buka ya. Sini tak ada halangan apa-apa lah, jangan risau, tak ada masalah. Semua apa yang dia buat semua memang tak betul. Macam Puan Siti cakap tu lah, kalau dia boleh datang, kita boleh runding dengan dia ya. Okey, nama saya Syarul. Saya Setiausaha Pandan Mas. Saya amat kecewa lah apa yang terjadi selama saya duduk 8 tahun dekat sini. Tak ada pernah masalah pasal surau. Siapa nak semayang, dia orang sentiasa terbuka. Tak ada yang kata tutup ke, dia orang halang ke, baling batu, itu semua fitnah. Okey, dengan ini saya tegaskan kepada Haji Oslan lah, tolonglah jangan fitnahkan kami kat sini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh datang ke pejabat, bincang. Jangan sebarkan fitnah, sebab ini boleh mengganggukan perkauman-perkauman lain. Okey, dengan ini sekian, terima kasih.
Okay, sekian, terima kasih.